Bertemu kembali, 4 individu termasuk 2 remaja dilaporkan maut selepas sebuah van mini sekolah dirempuh kereta api di utara Belgium pada Selasa. Kemalangan berlaku jam 8 pagi waktu tempatan ketika kenderaan yang membawa 7 kanak-kanak berkeperluan khas sedang melalui lintasan tersebut. Syarikat Pengendali Infrastruktur Rail Belgium, Infrabel, memaklumkan impak kuat pelanggaran itu menyebabkan van mini terbabit remuk dan terbalik di bahu jalan berhampiran landasan. Menteri Mobiliti Belgium, Jean-Luc Cruc, sahkan nahas itu turut mengorbankan pemandu van mini serta seorang lagi bangsa dewasa yang bertindak sebagai pengiring kumpulan pelajar. Seorang jurucakap Infrabel berkata rakaman CCTV menunjukkan palang keselamatan diturunkan sepenuhnya dan lampu amaran merah diaktifkan ketika insiden berlaku. Menurutnya, pemandu kereta api telah cuba menekan brek kecemasan sebaik menyedari kehadiran kenderaan berkenaan namun gagal mengelak pelanggaran. Tiada kecederaan fizikal dilaporkan dalam kalangan kira-kira 100 penumpang kereta api namun seorang individu menerima rawatan akibat kejutan emosi. Pihak pendakwa raya bersama pakar forensik pengangkutan kini menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian.